وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته والكرم الأنبياء والرسل والصلوات عليهم أجمعين وأستاذنا ومعلمينا ووالدينا وأقاربنا وأصحابنا والمسلمين أجمعين في حاجتنا شمل له القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها بحق عظمة ذاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izin, taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita bersua pada malam ini dalam sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah ini dengan melakukan amal ibadah. Seterusnya kita memanfaatkan masa yang ada ini bersama. Dalam pengisian kita memperkatakan tentang amal ibadah yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang berada dalam majlis zikrullah dan kelebihan fadilat ilmu yang mana dia merupakan di antara sebesar-besar ibadah. Maka mudah-mudahan sama-sama kita memperoleh kerahmatan dan keberkatan, keampunan serta manfaat daripada masa yang kita peruntukkan bersama ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi dalam perkongsian yang saya bawakan dalam bacaan dalam kitab Idaman Penuntut dalam bab fiqh. Kita dalam bagian iaitu sunat-sunat wudu. Betul tak? Rasanya yang tadi sini. Ya. Sunat wudu. Faqala musannifun rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Kita sambung daripada pertemuan kita yang lalu. Sunat-sunat wudu. Bab yang kedua. Yang kedua iaitu membasuh kedua tapak tangan hingga pergelangan sebelum berkumur-kumur. Dalam permulaan kita berwudu, disunatkan kita membasuh tangan. Tangan di sini maksud tangan. Ya, maknanya sebelum kita memulakan pembasuhan yang lain, kita mulakan dengan basuhan tangan setakat pergelangan tangan dah. Kalau yang rukunnya tu basuh tangan daripada hujung jari sampailah ke siku. Ini yang kita masuk dalam perkara sunat-sunat wudu. Jadi sebelum melakukan wudu tu tadi, ketika nak berwudu lah, kita nak berwudu ni tadi, yang lepas menyebutkan membaca bismillah
Kemudian kita basuh tangan semua. Pasal apa? Tangan ni nak dibersihkan dulu. Kerana nanti nak takar air, nak masukkan ke mulut, ke kumur-kumur. Jadi kalau tangan ni kotor kan, jadi memang sunat basuh tangan dulu. Kemudian nanti nak basuh muka, tangannya dah bersih. Sunat membasuh tapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam bekas air atau bejana. Kalau orang yang pakai mungkin bekas untuk nak berwuduk, mungkin dalam bekas bejana ataupun suatu bekas bolah ke dan sebagainya, jadi memang eloklah kalau dibasuh dahulu tangannya tu tadi supaya bersih. Sekiranya yakin kedua tangan bernajis, maka tidak boleh dicelupkan ke dalam bekas air selagi belum dibasuh. Tapi untuk nak membasuh ni, kalau kita dekat paip, kalau kita pakai paip tu tak ada masalah. Pasal bila kita basuh tu, kalau sekiranya tangan tu mempunyai najis, mungkin ada pegang najis dan sebagainya, kena najis ke, tapi kalau dekat paip, apa kita basuh, maka kita bersihkan dulu lah, hilangkan najis tu tadi, sucilah tangan kita. Itu kalau kat paip. Tapi kalau kita berwuduk menggunakan air di dalam bekas ni tadi, lebih-lebih lagi pula kalau bekas tu kurang daripada 2 kolah, kecil pula, kalau kita celup tangan kita ada najis, maka jadilah air itu bukan najis nanti. Kalau kolah atau bekas tu tadi pun kurang 2 kolah, maka jadi dia bukan najis. Jadi eloknya dibasuh di luar dulu, bersihkan tangan tu tadi, sucikan tangan itu daripada najis. Dan sekiranya syak tangan bernajis seperti tidur dan tidak diketahui di manakah letak tangan di waktu tidur, maka hukumnya makruh dicelupkan selagi belum dibasuh. Sekiranya kalau bangun tidur, kalau bangun tidur ada ragu-ragu lah, kalau tak ada ragu-ragu lain, syak pokok tak pasti tengah tidur dah pegang apa tangannya kat mana, kan, maka makruh hukumnya itu kalau syak. Kalau pasti memang yakin ada najis, memang kena bersihkan dulu, tangannya itu kena bersihkan dulu sebelum mencelupkan air di dalam bekas untuk kita berwuduk. Makruh di sini ialah makruh tahrim, masalah keji, kerana perbuatan ini membinasakan air. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza qama ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalatha, fa innahu la yadri aina bata yadu." Sesiapa saja di antara kamu manakala bangun dari tidur, maka hendaklah membasuh tangan sebelum dicelupkan kedua tangan ke dalam bekas air 3 kali. Sesungguhnya seorang itu tidak mengetahui di manakah letak tangan di waktu tidur. Kadang-kadang wallahu a'lam lah. Kadang-kadang boleh menyebabkan terpegang ataupun terkena najis. Kalau pegang tak ada najis, tak ada apa. Kalau pegang tak ada najis, tak ada apa. Tetapi hukumnya di sini makruh. Kalau bangun tidur terus nak wuduk, celup air dalam tangan. Eloklah kalau bangun tidur itu mengamalkan dengan membasuh tangan. Kau bangun tidur tengok, ni tak sebutlah sama ada tidur siang ke tidur malam. Bangun tidur tengok atas meja ada 2 pisang. Pasal apa? Nak makan ni pun kebersihan juga.
Kalau ada najis, kalau ada najis tangan tu tadi, maka nanti takut makanan yang kita pegang tu terkena najis. Bila kena najis nanti masuk dalam perut. Jadi seelok-eloknya lah, tak kira lah sama ada nak berwudu ke tak kerana berwudu ke. Kalau bangun tidur, sama ada tidur siang ke tidur malam ke, elok sunat kita basuh tangan, pergi dulu dekat sink. Tapi kalau berlaku hadas besar, makruh makan. Bangun-bangun tengok sarapan dah siap, makanan dah siap. Oh, tengok ada makanan, belum mandi lagi, makan. Makruh hukum. Dia tak jatuh haram, kan? Makanan kita jatuh haram. Tapi dalam cerita ni tadi, kalau kita nak berwudu, nak cuba air dalam bekas tu tadi, ya. Kalau misalnya kata kalau ada najis nanti mencemarkan najis itu. Sebab itu dikatakan makruh di sini tahrim, dilarang, ya. Maka dilarang begitu. Riwayat lain pula, fala yaghmis yadayhi fil ina'i qabla an yaghsilahuma thalatha. Maka jangan dicelup dua tangan ke dalam bejana sebelum dibasuh kedua tangannya 3 kali. Adalah hadis yang lain ada menyebutkan, ya, supaya membasuh tangan sebelum kita celupkan air dalam tangan ini tadi. Walaupun, ya, tak bangun tidur ke dan sebagainya, mungkin tak apa pegang. Selain daripada mutan najis, mungkin dekat tangan itu ada boleh menjadikan penyebab kepada air menjadi mustakmal. Betul? Tak pegang apa, air basi najis. Air basi najis. Kalau kot-kot, ya, tadi tangan tu ada pegang bedak ke melekat, pegang tepung ke melekat, berminyak ke, ya, atau sebagainya lah. Selain daripada menjadikan air itu mutanajis, mungkin boleh menjadikan air itu mustakmal, bercampur pula dengan bedak, ya. Ada kau dilomor minyak wangi ke, maka dicelupkan air dalam tu. Maka sebab tu dilarang di sini, elok dibasuh dulu tangan kita. Pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat makruh dicelup dua tangan ke dalam bejana sebelum dibasuh 3 kali selepas bangun daripada tidur. Bagi Syafi'i dan Maliki, kalau terus je celup, ya, makruh. Imam Ahmad berpendapat wajib dibasuh. Imam Ahmad kata wajib. Imam Ahmad kata wajib dibasuh tangan kalau tidur di waktu malam. Kalau tidur malam, masa bila semua tidur malam, siang tu bukan tidur betul-betul agaknya, ya. Tidak wajib basuh pada waktu siang. Kalau tidur siang tak wajib, kerana hadis Nabi menyatakan waktu malam. Aina batat iyana. Ketiga dan keempat, iaitu menyebutkan iaitu tidur tu tadi, tidur malam. Maka pendapat Imam Ahmad iaitu di mana kalau tidur malam saja wajib basuh. Kalau tidur siang tak wajib basuh. Tapi kalau ragu-ragu juga, jadi makruh. Kalau yakin memang kena basuh, tak boleh dicelup. Ini kalau menggunakan air dalam bekas. Tapi kalau berwudu juga menggunakan paip pun elok, memang sunat basuh juga. Jadi yang pertama sekali, kalau kita tak basuh, mungkin takut kita berkomor-komor, masuk dalam mulut pula. Baiklah. Yang ketiganya berkomor-komor dengan memasukkan air ke dalam mulut, sama ada diedarkan atau tidak. Yang eloknya diedar-edarkan, kemudian diluahkan. Berkomor-komor, diedar-edarkan, kiri kanan,
kan boleh gerakkan air tu kan, letak kiri, letak kanan, apa dekat anak ketak ke sampai gitu, kemudian baru dibuangkan. Kalau rasa tak selesa lagi boleh gosok dengan jari ke, ataupun ada sugi ke dan sebagainya, sugi dulu. Kalau bangun tidur, sugi dah dulu, baru tak selesa, ya, misalkan dulu, ya. Jadi diedarkan, tapi sekurang-kurangnya iaitu berkomor-komor, ya. Sama ada kalau tak diedarkan pun boleh, tapi lagi boleh kalau diedarkan, meratakan dalam kawasan mulut tu tadi, supaya dibersihkan mulut tu tadi. Selepas membasuh dua tangan dan sebelum menunaikan perkara-perkara fardu, yakni niat dan membasuh muka, disunatkan berkumur-kumur dan menyedot air ke dalam hidung, ya. Dalil yang menunjukkan sunat ialah dari amalan Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, "Ashrun minas sunnati wa'adda minhal madmadatu wal istinsyaq." 10 perkara yang sunat, antara yang dikira ialah berkumur-kumur dan menyedot air ke dalam hidung. Menyedot air ke dalam hidung. Ini yang keempatnya, menyedot air ke dalam hidung. Sama ada dihisap air itu ke pangkal hidung dan dikeluarkan atau tidak. Yang eloknya dicedok air itu ke dalam tapak tangan dan dimasukkan separuh ke dalam mulut untuk berkumur-kumur, dan separuhnya untuk disedot ke hidung. Kemudian lepas diedar dan diluahkan dari dalam mulut dan hembuskan nafas dari dalam hidung. Buat begitu 3 kali berturut-turut, dan dengan sekali jalan begitu lebih baik daripada berasing-asing antara berkumur-kumur dan sedot air hidung. Eloknya air tu tadi, sekali tadah tu tadi untuk berkumur-kumur, dan sekali tadah sekali yang lebihan itu tadi untuk disedot ke dalam hidung. Itu yang paling baiknya. Tapi kalau nak buat berasing-asing pun boleh. Tapi kalau eloknya terus sekali masuk air dalam hidung ni, tak semua orang yang pandai boleh buat. Kadang-kadang tersedak juga. Dia boleh sedut, masuk air tu keluar balik dekat mulut. Itu memang kita kalau tak biasakan pandai buat, memang tak jadilah. Jadi setidak-tidaknya kita bersihkan hidung tu juga. Bolehlah kita masukkan dari basah kata tadi, kita masukkan ke dalam lubang hidung tu tadi, bersihkan hidung tu tadi. Jangan sampai kita tinggalkan terus. Kalau boleh buat macam itu lagi bagus, ya. Ditulis di sini, disebutkan di sini sunat mendahulukan berkumur-kumur daripada menyedot air ke dalam hidung. Maknanya kumur-kumur dulu, ya. Disunatkan dengan tangan kanan, serta disunatkan juga mubalah atau berlebih-lebihan berkumur-kumur dan menyedot air ke dalam hidung bagi orang yang tidak berpuasa. Berlebih-lebihan dah, berlebih-lebihan berkumur-kumur, selagi rasa tak selesa mulut tu tadi, selagi itu dia berkumur-kumur, tidak mengapa, kerana membersihkan mulut sekali, ya. Bagi orang yang tidak berpuasa, manakala orang yang berpuasa tidak disunatkan kerana ditakuti masuk ke rongga dan membatalkan puasa, memadai hanya memasukkan air lebih kurang sedikit dan dikeluarkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Qattad dan disahkan sandarannya, "Iza tawadda faqala fil madmadati wal istinsyaqi ma lam takun sha'ima." Apabila kamu berwuduk, malah lebihkanlah berkumur-kumur
dan menyedut air ke dalam hidung selagi kamu tidak berpuasa. Kerana kalau menyedut air dalam hidung ni tadi, kalau sedut terus, kalau dia keluar balik, tak ada masalah. Sedut atas, keluar ikut mulut. Atau sedut sikit, terus balik, keluar. Kalau boleh buat itu. Kalau tersedut terus, tak keluar ikut mulut, masuk dalam perut. Maka, kerana perbuatan itu sengaja, maka batallah puasa. Pasal perbuatan itu sengaja. Perbuatan itu sengaja. Bukan dia yang tak batal puasa, tak sengaja. Kalau tak sengaja, baru tak batal. Tapi kalau macam itu, sengaja. Perbuatan itu jadi memang kita masukkan air dari hidung. Kalau yang tak boleh, tak reti, nak apa tu tadi, masuk keluar mulut ni tadi, duduk sikit, terus boleh. Ataupun kalau tak reti juga, takutkan tersedak naik kan otak terus, miring pula kembali lagi. Dan sudah macam air masuk dalam telinga. Masuk kan, dan jadi itu tadi. Tapi ini kalau keadaan kita tidak berpuasa. Kalau berpuasa, ya, wadai pokok-pokok buanglah. Jangan membalarah berlebihan, nanti kadang kalau tak berpuasa, wah, panas-panas dia sejuk pula, tak je. Karang-karang, gelap pula. Maka, kalau macam itu adalah perbuatan yang sengaja. Sama juga, kalau mandi, kokot tengah puasa mandi sampai konyol dekat muka, dekat mulut tu, sampai belum payah cucu dia. Sampai tu, kan panas-panas, sedap cucu air. Hilang kering tekak dia kata. Hilang rasa berakit dalam mulut dia tadi. Tonyol tertelan. Itu perbuatan tu tadi sengaja, maka membatalkan puasa. Dia yang tak batalkan puasa kan, bangun dia tidur macam biasa, lalu dia saja je tengok air dalam cawan atau meja, terus dia terteguk dan minum dah masuk dalam perut, puasa. Untunglah, alhamdulillah. Terminum tu tak sengaja, ya. Tapi kalau dengan minum pun ingat dia puasa, tak ada juga. Batal puasa. Mubalarah pada kumur-kumur ialah memasukkan air ke dalam mulut, kemudian diedarkan. Sama juga tadi disebutkan. Atau disampaikan hingga ke atas langit-langit, celah-celah gusi, dan memutarkan air ke dalam mulut, digosok-gosok dengan tangan kiri, kemudian disemburkan air itu keluar. Berlebih-lebihan yakni mubalarah, iaitu menyedut air ke dalam hidung, ialah menghisap air ke dalam dengan nafas hingga ke hidung, kemudian dihembuskan keluar serta dikorek lubang hidung dengan kelingking tangan yang kiri. Ayat guna tangan kiri, sunatnya itu tadi, ya, dikorek-korek itu tadi yang dibersihkan agar keluar dari kotor-kotoran, ya, sebutkan begitu, ya. Hadis Nabi SAW, ma minkum min ahadin yatamadmadu fayastanshiru illa kharrat khataya wajhihi wa khayashimi. Sesiapa saja di antara kamu yang berkumur-kumur kemudian memasukkan air ke dalam hidung, selepas itu dihembuskan keluar dosanya, dihapuskan segala dosa di muka dan di hidung, maka perbuatan itu sunat, tidak sia-sia, ya, kerana mendapat pahala. Kalau ada dosa-dosa itu tadi, ya, maka dibersihkan, air itu keluar daripada luahan itu tadi, maka berserta dengan dosa itu tadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat mazhab, kita sikit-sikit lah, ya.
Pendapat-pendapat mazhab di dalam masalah berkumur-kumur dan menjulur air ke dalam hidung. Menurut pendapat Al-Malikiyah dan Hanbaliyah, Imam Maliki dan Imam Hanbali berkumur-kumur dan menjulur air ke hidung hukumnya sunat. Dan di sisi Hanafiyah hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkadnya sangat-sangat ditutup. Tapi kalau tak kumur, sah tak wuduk? Sah. Sah. Kerana ini perkara yang sunat. Jadi bagi Hanafi, sunat muakkad dengan makna wajib dan dikira berdosa kalau ditinggalkan. Demikian juga sunat wuduk yang lain di sisi Hanafi semuanya dianggap sunat muakkad dan dosa kalau ditinggalkan. Banyakkan sunat-sunat dalam berwuduk bagi mazhab Hanafi, ini sunat muakkad sangat-sangat dituntut. Sangat dituntut, tetapi kalau ditinggalkan berdosa gitu. Baiklah. Yang seterusnya, menyapu seluruh kepala. Sekiranya orang yang berwuduk itu memakai serban atau songkok atau sebagainya dan ia tidak berkehendak membuka benda-benda itu setelah disapu sebahagian, yakni sedikit daripada kepalanya memadai, yakni dapat sunat juga, dan menyapukan air ke atas serban atau songkok itu. Tapi syaratnya mesti kena sapu juga pada kulit kepala. Kalau disunatkan menyapu kepala ini seluruh kepala. Tak tu kotak air sini sapu ke bawah ke depan. Sudah. Itu biasa buat sah. Syafi'i sah, tak ada masalah. Sunatnya begitu. Kalau ikutkan sapu seluruh kepala. Kalau dia pakai songkok, pakai serban, dia tidak berhajat untuk nak buka songkok atau serban, menyusahkan agaknya lah kan. Maka wajib dikenakan kepada had kepala kena sapu. Kalau kita belajar rukun dulu, mestilah rambut, sapu atas rambut pun sah, ataupun kulit kepala. Kalau tak ada rambut, kulit kepala lah. Mesti di bahagian kepala. Kalau rambut tu tadi di bahagian kepala. Bahagian kepala mana? Daripada tempat anak tumbuh rambut ni tadi sampai belakang ni tadi. Itu tempat had, dikatakan had kepala. Tak kisah nak sapu air kat sini boleh, nak sapu kat sini boleh, nak sapu kat tepi ni boleh, semua sekali. Tapi sunat cerita dia tadi sapu semua sekali. Yang tak bolehnya kalau rambut tu panjang. Rambut tu panjang, sapu pada rambut, ujung rambut yang luar daripada kawasan kepala. Rambutnya panjang sampai sini, sapu ni kat sini je. Tapi kalau segmen tu panjang perempuan, yang segmen daripada kepala kan ni termasuk anggota kepala kan, daripada tempat tumbuh rambut tu. Jadi yang kat kawasan muka tu, dekat kawasan muka tu dulu saya dah sebutkan, kena hati-hati di situ. Kena sampaikan air tu tadi. Kerana had kawasan muka pula cerita dia tadi. Baiklah. Kalau tadi ada disebutkan Imam Hanafi itu tadi dia ada menyebutkan sunat muakkad ni tadi. Dalam sunat wuduk semuanya sunat muakkad. Antara sunat bagi dia tu tadi yang di sunat muakkad baca bismillah.
Membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan, berkumur-kumur dan menyedut air ke dalam hidung, bersuci pun termasuk. Sunat mengangkat sunat yang sangat-sangat ditutup. Meratakan air dalam kepala, atas kepala ni tadi, ya. Ianya merupakan salah satu sunat wuduk. Basuh kepala, sapu kepala tu wajib. Tapi ceritanya meratakan air seluruh kepala ni tadi, jadi sunat. Dalil yang membuktikan sunat ialah dilihat dari amalan Nabi SAW sendiri. Semasa hayatnya ketika baginda berwuduk, cara menyapunya ialah diletakkan dua tangan di permukaan kepala dengan merapatkan dua telunjuk di kepala serta dua ibu jari di pelipis. Pelipis mana pelipis? Pelipis. Jadi kalau dah lekuk ni nak mati je. Itu pelipis. Ya. Diapatkan jari ni tadi bertemu kan? Kita tangan ni dekat pelipis tadi disebut tadi kan. Ya. Dua telunjuk di kepala serta dua ibu jari di pelipis, kemudian dilakukan anak-anak jari hingga ke tengkuk, terus ke belakang. Ini disebut tadi. Selepas itu dihalirkan semula ke hadapan, balas balik ke hadapan. Dikira sekali. Kerana kalau sekali saja tentu tidak rata. Sunat dibuat hingga 3 kali. Cara ini untuk orang yang berambut panjang. Kalau rambut panjang, kalau botak senang. Kalau botak, sapu je lah, kan? Kategori kita ni kira rambut berambut dah, kan? Kalau lalu je tak kena pada semula. Jadi tujuan di sini kalau boleh nak kena pada rambut, tapi rukunnya memadai kena je rambut pun dah kira sah dah atas kepala, kan? Sedikit pun dah sah. Tapi kalau nak dapat sunat ni tadi, dia meratakan seluruh kepala, maknanya rambut yang tumbuh atas kepala tu kalau boleh kena semua sekali. Sebab tu jadi 3 kali pula. Mungkin ada yang tertinggal, dapat dibalas supaya kena semua sekali. Begitu. Ya. Bagi orang yang berambut pendek, bersangkul atau tiada berambut, maka tidak dikendaki sapu balik ke hadapan lagi. Hanya memadai menyapu kepala itu memakai serban atau songkok, dan mereka tidak mahu mukanya. Mereka boleh menyapu bahagian kepala sahaja. Jadi bahagian yang wajib, sapu yang wajib saja. Tapi sunat kalau dia nak sapu atas serban, siapa nak sapu atas serban, basah pula serban. Tak ada buat pula macam tu. Kalau nak kena buka lah, songkok begitu juga. Selepas itu dilakukan sapu di atas serban atau sebagainya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda fa masaha fi nasiyatihi wa ala imamatihi. Sesungguhnya Rasulullah sekali berwuduk, baginda menyapu bahagian kepala dan di atas serban. Ini kalau tak buka serban, kalau tak buka songkok. Sapu bahagian kepala tu kena sapu, yang rukun tu kena sapu. Kemudian sapu ke atas serban tu tadi. Ya, begitu. Yang keenam seterusnya, menyapu kedua-dua telinga sebelah depan dan belakang dengan air yang lain daripada air untuk menyapu kepala. Caranya iaitu memasukkan kedua-dua ruas jari telunjuk ke dalam 2 lubang telinga, 3 telunjuk, masuk ke dalam lubang telinga dan diedarkan kedua-dua jari itu atas lipatan telinga. Ni lipatannya peluk-peluk telinga ni lah, kelok-kelok ni tadi. Manakala 2 ibu jari tangan diedarkan atas belakang, ni belakang suping telinga.
Kemudian tekapkan dua tapak tangan yang sedia basah itu kepada kedua-duanya. Tegapkan, dah siap, tegapkan. Kita tengok di sini. Sunat menyapu sedikit kepala, menyapukan sunat duduk atau menyapu semua kepala. Sunat menyapu sedikit kepala, menyempurnakan sunat duduk atau menyapu semua kepala mengikut sunat yang dilakukan oleh Nabi. Disunatkan pula membasuh dua telinga luar dan dalam. Dalil yang menunjukkan sunat ialah hadis Nabi sebagaimana kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa akhadha li udunai ma'an khilafal ma'il ladzi akhadahu li ra'si. Aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Baginda mengambil air untuk menyapu kedua-dua telinga dengan air yang lain, bukan dari air yang telah diambil untuk membasuh kepalanya. Jangan air yang daripada kepala itu khas untuk basuh kepala, basuh dengan air yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Haqi, dan keduanya berkata bahawa isnad hadis ini adalah sahih. Al-Hakim pula berkata hadis ini sahih atas syarat Muslim. Dimasukkan kedua belah telunjuk yang telah berair ke dalam lubang telinga, basahkan dulu tangan, telunjuk masukkan dalam lubang telinga, kemudian dikorek-korekkan. Sementara kedua belah ibu jari menyapu di luar telinga. Selepas itu dua tapak tangan yang basah dilekapkan pada kedua daun telinga, supaya dengar, maksud daun telinga. Faedah menyapu telinga untuk mendengar bunyi suara sungai Al-Kausar di dalam syurga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Daraqutni dan lainnya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ni panjang sikit, kita baca masuk je, Sesungguhnya Aisyah bercerita, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah telah mengurniakan aku satu sungai yang dikatakan Al-Kausar, namanya Al-Kausar, di dalam syurga. Apakah seseorang yang memasukkan kedua ibu jarinya ke dalam dua lubang telinga, tidak didengarnya melainkan suara sungai itu. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana itu? Jawab Rasulullah, masukkan kedua telunjuk kamu ke dalam dua lubang telinga kamu dan tutupkan, maka bunyi yang kamu dengar daripada keduanya itulah suara Al-Kausar. Ini antara hikmahnya terlanjur basuh telinga, terlanjur kita basuh telinga. Tadi disebutkan supaya masukkan telunjuk, tapi telunjuk ni basah. Kalau sekarang ni masukkan telunjuk tak basah, kita tak kena lah. Ketika dah dibasahkan, jari ini dah dibasahkan, kan sunat cara ini tadi dah diajarkan kan, masukkan dekat, tekapkan dalam lubang telinga. Kuku kena pendek, potong. Kalau kuku panjang aja, buka pula lubang telinga kan. Kalau tengok lain tengok. Jadi itu antara hikmahnya kalau nak dengar bunyi Al-Kausar. Hadis ni Rasulullah menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, pada isterinya dia cakap, Allah menggunakan aku dalam syurga sungai Al-Kausar. Siapa yang basahkan jari telunjuknya kemudian dimasukkan ketika dalam lubang telinganya ketika berwudu, melainkan yang didengarnya itu adalah Al-Kausar. Dari hadis Nabi SAW. Bagaimana nak dengar bunyi Al-Kausar? Jadi antara hikmahnya itu tadi, kita wudu itu tadi sampai sunat itu tadi yang kita buat, masukkan dalam lubang. InsyaAllah itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kalau selama ni tak tahu, itu lagi. Itu caranya.
dapat mendengar atau rasa dekat bunyi ini tadi. Mudah-mudahan bertambah yakin, bertambah kuat lagi kita ni tadi, semangat untuk melakukan amal ibadah. Melakukan sunat-sunat. Ya. Adik kan. Dia buat sunat, dapat sunat basuh telinga, tapi cara tak menepati. Kalau ikutkan ni tadi, serentak. Basuhnya tu tadi, sentak kedua-dua tangan, jadi dua jari telunjuk ni masuk. Nanti kalau masuk satu je sebelah ni mau. Itu kerana nak dengarkan bunyi Al-Kausar. Tapi kalau dibasuh sebelah-sebelah, dapat tak sunat? Dapat juga pada sunat basuh telinga, tapi tidak menepati. Sama juga tadi, basuh kepala disuruh basuh sekali, basuh juga, basuh sikit juga, sah wudu. Yang ini basuh telinga sudah ada. Kalau tak basuh pun sah juga wudu. Itu kaedah ya. InsyaAllah kita berhenti di sini, nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. InsyaAllah sebagaimana iman ya? Iman. InsyaAllah. Iman. Sambung balik ke mana? Benda Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah. Lepas maghrib. InsyaAllah. Maghrib terus. Ya? Sejam. Ke lebih. Tajuk sedap tu. Tajuk yang memang InsyaAllah. cukup masa, kita bagi tambah masa. Oh, nanti kalau ramai yang naik ke langit kan? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa asin akhlaqana bil ilmi wa sahdil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li mu'allimina wa li azwajina wa zurriyyatina wa qarabatina wa ikhwanina wa usulina wa furu'ina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.